Kita ada model baru daripada Tecno. Ini adalah Tecno Camon 40 Pro 5G. Dengan harga cuma RM1,099, macam mana dengan spek dan performance dia? Berbaloi ataupun tak? So, dia punya design ni masih mengekalkan looks yang sama, which is good sebab saya suka design dia ni. Nampak sama macam model sebelum ni, tapi ini model 5G, of course ada beberapa improvement. Untuk body, ada 3 pilihan warna, IP68 dan juga IP69 rated. Maksudnya body dia ni tahan air dan juga habuk. So, kalau sekali-sekala berlaku situasi lasak, terjatuh ke, tercelup air ke, no problem. Display menggunakan 144Hz AMOLED display dengan saiz 6.78 inci. Untuk nak scroll TikTok, layan movie, even main game memang sangat-sangat puas hati. Kapasiti bateri 5200 mAh dan support 45W fast charging. Next, untuk kamera selfie dan juga main kamera, dua-dua kita dapat 50MP dan 8MP untuk kamera wide angle. Siap ada function OIS, so output gambar dan juga video kita akan nampak lebih stable dan juga sharp. Dan untuk video boleh shoot up to 4K 30fps. Dan ada satu lagi feature yang Tecno nak highlightkan, feature flash snap. Kita ada satu button kat tepi ni, just double tap untuk terus buka kamera dalam mode flash snap. So, function flash snap ni untuk kita shoot fast moving subject. Dan dalam mode ni juga kita ada function untuk automatically snap gambar bila ada movement. So, contohlah situasi kita nak ambil gambar kawan, nak melompat, nak buat candid lah konon-kononnya. So, just gunakan mode flash snap ni, kita boleh capture momen terbaik tu. Dan of course, untuk function shoot secara auto ni boleh di set on ataupun off. Dari segi performance, phone ni menggunakan MediaTek Dimensity 7300. Jimat bateri tapi still deliver power. Untuk RAM kita ada dua option, sama ada 8GB ataupun 12GB. Dan untuk speaker kita ada dua, dekat atas dan juga dekat bawah. Stereo speaker. Saya tak akan puji lebih-lebih speaker dia, tapi saya boleh cakap yang speaker dia ni cukup kuat, cukup best untuk nak sekadar layan movie ataupun main game. Phone ni ada juga beberapa feature extra macam on-screen fingerprint scanner, NFC, dan yang lagi best kita ada premium AI feature. Yang mana feature ni selalunya cuma ada dekat phone yang harganya jauh lebih mahal. So, kita boleh expand gambar, kita nak remove objek daripada gambar kita. Itu semua kita boleh buat. Oh, by the way, Zizan Razak jadi duta tau untuk brand ni. So, kalau korang tengah mencari phone yang rupanya cantik dengan spek yang padu dalam kategori budget, sebab yelah, harga cuma RM1,099 sahaja. Dengan harga RM1,099, you dapat flash snap same range with phone yang harga 3K. Dengan harga RM1,099 dapat kualiti kamera sama macam Sony. Bolehlah consider Tecno Camon 40 Pro 5G.